Hello guys, hari ni kita nak masak kari ayam yang sangat sedap dan mudah je nak buat. Ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Kita perlukan 4 sekawan untuk masukkan ke dalam kari kita. Kemudian kita perlukan ubi kentang, bawang merah, bawang putih halia dipotong halus. Yang ni bawang besar, bawang merah besar, sedikit halia dan bawang putih kita akan blend, letak sedikit air, blend kasar sahaja. Kemudian panaskan minyak ke dalam kuali, masukkan bahan-bahan yang kita hiris tadi. Kacau-kacau dalam minyak yang panas, buka api besar je. Kemudian kita akan masukkan 4 sekawan. Bawang merah halia, bawang putih dihiris halus. Kemudian goreng dekat dalam minyak yang panas dalam kuali. Kacau-kacau sehingga keperangan dan juga naik bau. Sambil-sambil kita tunggu bahan-bahan kita tu keperangan, layu elok, kita sediakan bahan-bahan kari. Saya guna kari babas, pakai 4 sudu kari babas. Kemudian kalau nak pedas boleh letak 1 sudu serbuk cili. Kalau nak guna cili blend tu pun boleh. Yang ini rempah kerutuk, letak 1 sudu. Kacau-kacau dengan air biasa sehingga sebati macam ni, boleh masukkan ke dalam kuali. Masak perencah biar betul-betul masak. Barulah kita akan masukkan bawang. Bawang dengan perencah ni kacau-kacau biar betul-betul masak. Kemudian masukkan ayam dengan ubi kentang, kacau-kacau sekejap. Kemudian kita akan tutup bagi dia lembut dan juga masak. Okey, korang boleh tengok dah menggelegak dan air ayam pun dah keluar. Kacau-kacau, kemudian tutup. Biarkan seketika sehingga ayam dan ubi kentang betul-betul lembut. Okey, bila dah agak-agak betul-betul lembut, kita boleh masukkan asam keping, sedikit garam dan juga sedikit serbuk perasa. Kacau-kacau, kemudian boleh rasa dah sedap ke belum. Biarkan ayam tu lembut sikit lagi, sebab kita nak ayam kita betul-betul lembut. Terutamanya kaki ayam, tekak ayam, biar waktu makan tu sedap. Okey, last sekali barulah kita masukkan santan. Saya pakai 2 kotak santan kecil. Kalau ada santan fresh lagi sedap. Dan goncang sedikit air ke dalam kotak santan tu supaya dia tak terlalu pekat. Kacau-kacau, biarkan seketika sehingga menggelegak. Boleh letak gula melaka bagi warna dia lagi cantik dan bagi dia rasa lagi sedap. Kacau-kacau seketika biar santan tu betul-betul masak. Kemudian boleh rasa dah sedap ke belum. Kari ayam is done. Sangat sedap, pekat dan rasa dia memang mantap. Makan dengan nasi putih, sambal belacan, ulam timun, bendi, memang sangat-sangat sedap guys. Korang patut try buat dekat rumah. Makan dengan family ni memang bertambah selera makan. Selamat mencuba guys. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.